Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so pagi ni saya naik kereta on the way nak ke Mr. ANA Detailing Auto Spa Wash. So semalam saya nak ambil saya punya Pan America tapi tak berjaya. Pasal petang tu hujan, lepas tu dia tak stop. Jadi saya tak sanggup nak bawa balik motor Pan Am tu. Pasal saya tahu kalau kita bawa balik mesti lagi kotor daripada asal. Pasal plan saya bawa balik at least saya simpan lah 2-3 hari ke apa kan. And then keluar bila waktu ride. Cadangan untuk keluar pada hujung bulan. Berkemungkinan saya nak ke Betong. Kemungkinan lah nak bawa Pan Am. So kita tengok macam mana hari ni punya jadual. Oi, hayal lah diorang ni bawa motor. So hari ni jadual ambil motor, and then kita balik lah. Itu saja. Pasal motor T-Max pun dah siap. Nanti saya ingat saya nak settlekan barang-barang semua, apa semua yang saya nak bawa pergi ke Krabi Phuket ni. Lepas tu boleh bertenang sikit lah, baru boleh layan live apa semua, pakai apa semua. So itu je lah. Sekarang ni saya nak settlekan daily rutin saya. Nanti saya nak packing. Ada saya beritahu dalam video live, saya kata saya akan packing barang emergency dulu, di mana saya letak satu tempat. Lepas tu barang-barang kamera saya satu tempat. Lepas tu baru barang-barang pakaian saya dan ubat-ubat saya. Saya akan longgok-longgok dulu. Sebelum saya simpan dekat motor, saya akan letak satu tempat dulu. Lepas tu baru saya susun. Selalu ni macam tu lah yang saya buat. Pasal apa? Kalau tak susun nanti masalah, nanti bila nak cari. Itu nombor satu. Dan nombor dua, selalunya jadi tertinggal. Okay, so jom lah kita jumpa dekat Mr. ANA. Let's go. Okay guys, so sekarang ni saya dah sampai di Mr. ANA Auto Wash Detailing. Motor saya pun dah nampak siap dah. Alhamdulillah, cuaca pun panas berdenting ni. Memang dinanti-nantikan. Okay, jom kita borak dengan bos dia. Kita tanya dia apa yang dia dah buat kat motor saya. Jom. So hari ni semalam lah sebenarnya, kita Abang Bob dah hantar motor kita. So kita dah buat kat sini. Kita dah polish kiri kanan depan belakang, mana part-part yang kita boleh polish. Then kita masukkan coating. So result dia akan nampak lebih berkilat macam ni. Kalau Abang Bob boleh zoom, tengok dia reflection dia. So yang lain, part-part yang plastik-plastik ni kita pakai reblack balik. So kita basuhan secara detail tu, maksud saya sampai ke dalam. Abang Bob boleh tengok kat dalam ni, dalam pun kita dah basuh. Untuk motor Abang Bob ni, semalam saya nampak belah sini yang kotor. So hari ni dah lain dah. So yang lain tu kita dah basuh secara detail lah. And then untuk tayar kita tak pakai wax lah, bahaya untuk motor. Nanti kan bawa-bawa terbalik. Itu saja. Kepada yang nak datang ke kedai, boleh datang ke kedai saya. Tak kira motor apa pun, Harley ke, motor biasa Kapcai ke, kita ambil je semua. So kita ada promo juga untuk e-hailing punya driver dan riders. So kita ada promo untuk kereta RM39 dan motor RM12 sahaja. So kepada yang ada team atau macam Abang Bob sendiri ada team, bawa stiker, kita boleh tampal stiker kat sana. Kita ada ruangan kita untuk tampal stiker, tanda korang hadir. Okay guys, so motor pun dah siap alhamdulillah. Lepas ni motor boleh parking. Lepas tu kita get ready untuk bawa motor ni pergi Betong. So motor first time ever kita hantar polish. Selama dengan saya hampir 2 tahun ni, ini first time polish. Dan hasilnya berbeza. Kalau kita hantar pergi cuci biasa je, watermark tu susah nak hilang. Dia mesti akan nampak sikit sebanyak ada kesan watermark. So sekarang ni semua dah bersih, rim dah bersih, braking dah bersih, celah-celah ni semua diorang dah bersihkan buat detailing. Cuma lampu ni memang saya tak bagi buka lah. Saya kata nanti saya nak buat sendiri pasal nak kena buka cover set. Pak, bila kita dah polish motor, halus je, baru potong angin, baru ada lingan. Okay. So semuanya okey, tinggal nanti nak buka sideboard kiri kanan je punya rack.
Yang ni dah boleh pakai box kecil. Kita ada ride pergi Betong pada 2 dan 3 hari bulan Mei. Semuanya okey lah, bersih. Cuma macam exhaust ni, habis saya biarkan macam ni, saya tak minat lah. Exhaust tu kilat-kilat, nak pakai autosol ke apa kan, saya biar dia nampak season sikit. Gua nampak macam motor Thai. Selain itu tak apa lah, bersih. Semua dia dah blackkan balik. So rantai pun dah bersih. Untuk korang yang nak datang, especially yang buat e-hailing, yang buat Grab, RM12 je, tak kisah motor apa pun. Korang datang naik motor Harley Davidson, janji kau tunjuk korang adalah Grab rider, korang dapat RM12 detail wash. Kereta pun sama, kereta RM39 detail wash, siap dah, no miss. Okay, so jangan tunggu-tunggu lagi, datang ke Mr. A&A. Salah terbalik tu. Boleh tu. Bang, lana bang. Nak pick up barang bang. Nak pick up barang, atau ambil motor. Saya nak pick up hati abang boleh? Jangan. Hati ni dah terluka dah ni. Hati ni dah terluka. Janganlah. Selalu hati dipermainkan. Janganlah dipermainkan. Saya tak tahulah kenapa saya masih lagi. Masih lagi sabar. Saya beli jiwa abang ya. Aku dah nak gerak dah ni. Nak gerak. Nak gerak. Aku tunggu kau kejap je. Hati luka ni. Hati luka. Patutnya pergi Phuket. Ya. Dah terus sangat motor bang. Aduh. Baik, senang ah. Cabut dulu beg. Cabut beg dulu So BJ pun nak cuci motor sebagai budak Lala ataupun budak Grab ataupun budak Panda, harga dia sama, RM12. Tak kisah motor apa pun. Kalau Jijo ni dia bawa tracer dia pun sama juga. Package untuk e-hailing lah. Kalau kata kau datang bawa tracer kau pun sama harga juga. So siapa pada korang semua ni boleh datang. Kereta ke motor, kalau kereta 39 kereta RM39 kalau kereta. Okay, aku tinggal kau dulu Aku bagi salah. Aku tu hari aku dah set coating aku nak balik dulu. Aku dah datang motor dulu. Okay, kita berjumpa lagi nanti. Pasti datang balik. Ada benda nak buat, nak wrapping box lah, nak wrap motor lah, apa semua. Nanti datang balik. Tu BJ pun ada. Kita tinggalkan dia. Okay terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Okay guys. Bersih motor, celah-celah ni semua ni bersih. Puati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata korang nak cuba boleh datang, tak jauh mana pun. Mr. A&A. Mr. A&A. Okay, so video saya pun sampai di sini sahaja. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang insyaAllah, iaitu video ke Krabi Phuket kot. Alright, Assalamualaikum, bye bye.